Hai korang, Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak share dengan korang resepi aiskrim pop yang tengah viral sekarang ni. Okey, so jom kita mulakan. Okey, so kita akan menggunakan buah strawberry, sedikit lemon dan setengah cawan gula pasir. Okey, first kali kita akan potong buah strawberry ni kecil-kecil. Okey, kalau korang tanya berapa banyak, bergantung juga kepada korang nak buat berapa banyak aiskrim. Okey, so bila dah potong, kita akan masukkan dalam kuali bersama gula. Dalam video ni saya terskip pula part masuk gula. So kita akan masak sehingga buah strawberry ni sedikit lembut dan kuah kita menjadi sedikit pekat. Okey. Okey, bila dah pekat, so saya akan perahkan lemon kita tadi. Okey. Lemon ni bergantung juga pada cita rasa korang. Kalau korang nak masam, korang boleh letak lebih. Kalau korang tak suka masam, korang boleh kurangkan. Tapi korang kena balancekan rasanya, okey? So, bila dah siap, saya akan bekukan nanti kita punya strawberry ni. So, saya akan masukkan dulu dalam acuan jelly ball. Okey, kalau korang tak ada acuan pun tak ada masalah. Kalau korang tak nak bekukan pun tak ada masalah, okey? So, bergantung juga pada korang. Okey, bila dah siap, so saya akan bekukan dalam peti ais selama 2 hingga ke 3 jam. Untuk bahagian luar aiskrim kita nanti, saya menggunakan 300 gram white chocolate. So, saya akan cairkan dengan menggunakan kaedah double boil. Okey, kalau korang nak masuk microwave sekejap pun tak ada masalah. Okey, bila dah cair, so saya akan bahagikan kepada dua bahagian sebab saya akan menggunakan dua warna dan dua jenis acuan. Okey, untuk pertama saya menggunakan warna pink. Warna pink ni saya menggunakan yang oil base, okey. Kalau korang menggunakan yang bukan oil base, dia punya texture colour dia tak berapa cantik. Tapi boleh je guna, tak ada masalah, okey. So, masukkan sedikit demi sedikit. Kalau rasa kurang, korang boleh tambah je colour ikut terasa korang, okey. Okey, pertama sekali saya akan menggunakan strawberry yang saiz kecil, acuan yang saiz kecil. So, korang boleh dapatkan di mana-mana kedai bakery ataupun online shop. Ataupun korang boleh dapat kat description box saya yang di bawah. Okey, saya ada sertakan link. Okey. So, kita akan masukkan coklat yang kita dah cairkan dan warnakan tadi. So, kita akan masukkan sikit-sikit saja dan kemudian kita akan ratakan sekeliling kita punya acuan tersebut. Okey. Masa korang ratakan ni, make sure semua tempat kena. Kalau tidak, nanti masa korang nak keluarkan nanti, korang punya coklat ni mudah pecah. Bila dah agak rata, so kita akan terbalikkanlah kita punya acuan ni untuk buang saki-baki coklat yang ada kat dalam. Sebab bila kita biarkan dan akan jadi tebal kita punya kulit tu nanti, rasa tak best dan keras bila digigit, okey? Kemudian saya menggunakan acuan yang kedua, yang sedikit besar daripada yang tadi. Okey, so tekniknya sama je macam tadi. So kita masukkan dulu coklat separuh dan kita akan ratakan sekeliling acuan ni. Okey. Korang kena guna yang silikon. Kalau korang guna yang biasa memang susah sangat nak keluar nanti. Okey. Okey, bila dah siap, so kita akan simpan dalam freezer selama 30 minit ataupun 1 jam. Okey, untuk aiskrim ni saya menggunakan 500 ml heavy cream. So kita akan pukul kita punya heavy cream ni sehingga pekat ataupun kental.
Kemudian saya masukkan susu manis setengah tin dan saya tambahkan sedikit creamy vanilla. Creamy vanilla ni optional, kalau korang nak letak boleh, ataupun kalau korang tak nak letak pun tak apa. Dan kemudian saya tambahkan sedikit yogurt asli. Okey, kalau korang tak nak tambah yogurt ni pun tak ada masalah. Untuk susu manis, saya letak dalam anggaran 3/4 tin. Okey, kalau korang nak lebih manis, korang boleh jadikan 1 tin. Untuk yogurt juga, saya menggunakan habis sebenarnya 1 tub tu. So, bergantung juga pada cita rasa korang lah. Okey, korang kena balancekan rasanya. Kalau korang tak nak letak pun tak ada masalah. Okey, so kita akan mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan sedikit garam untuk naikkan lemak dia dan saya tambahkan perasa strawberry. Jadi kalau korang tak nak pun letak perasa strawberry tu boleh je. Biar dia plain pun tak ada masalah. Okey, kalau korang nak letak perasa strawberry, kalau korang nak rasa dia strong, korang boleh letak lebih. Kalau korang rasa nak light-light je, korang boleh letak sedikit. Okey, bila dah siap, saya masukkan dalam piping bag untuk mudahkan saya letak kat dalam kita punya acuan tu nanti. Okey, bila dah siap, saya masukkan separuh dululah kat dalam setiap kita punya aiskrim tu. Sebab kita nak letak inti nanti kan. Kalau korang tak letak inti, korang tak buat inti yang first tadi pun boleh. So, korang pipingkan dia sampai habis, sampai penuh. Okey? Okey, kemudian kita masukkan inti yang kita dah bekukan tadi. So, kita susunlah satu persatu sampai siap. Okey, bila dah siap, so kita akan pipekan lagi baki aiskrim kita tu untuk tutup sampai penuh lah, okey? Bila dah penuh, so kita akan tutup dengan coklat yang kita dah buat masa first tadi. So kita akan tutup, betul-betul kena tutup. Okey, kalau korang tutup dia masih ada space, nampak aiskrim yang dalam tu, bila korang keluarkan nanti dia akan pecah. So kita akan letak kita punya coklat ni sampai siap. So, bila dah siap, kita akan bekukan dalam peti ais selama 24 jam ataupun lebih lagi. Baguslah dan senang untuk dia keluar daripada mold. Yang berikutnya sama je, kita buat teknik yang sama. So, kita akan buat sehingga siap, okey? Okey korang, inilah hasilnya aiskrim pop yang kita dah buat tadi. So, korang terima kasih kerana menonton. Jangan lupa mencuba dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.